ada orang ada seorang penulis buku, pelukis komik yang gagal sebab komik dia tidak laku. Bukan saja dalam internet, malah dalam situs sana sini dia cuba terbitkan, tapi dia terbitkan sendiri pun gagal. Cuba jual di sosial media, tak ada yang nak beli sebab gambar gagal. Lepas itu dapat idea, tengok orang jual batu, dia pun ikutan jual batu untuk baling kat orang pencuri. Dia kutip kotak tulis buku, dia buat lain pula kali ini. Satu batu untuk dibaling, satu batu untuk dibelah. Wow, ini batu ke apa ini? Dapat idea apa ini? Hanya tiru-tiru sahaja. Macam orang kata kutip batu percuma saja. Tepi sungai banyak orang buang sampah di sana, tapi batu masih banyak. Ambil sajalah batu dari situ, mungkin nanti sampah boleh hanyut. Tapi tak elok juga salah sampah hanyut. Lebih baik kutip sampah sekali. Kutip ting, kutip botol jual. Lepas itu baru ambil batu jual sekali. Wah. Kalau punya cerita sampai orang kata menyelam minum air, jangan pula masuk angin keluar asap. Oh. Jangan pula habiskan duit sahaja untuk beli batu. Kalau nak beli batu jual balik itu teruk. Lebih baik kutip batu jual buku sekali. Mungkin nanti ada orang review macam laguku ini. Berharap ada orang review, tidak ada lagi. Adalah yang review channel YouTubeku ini. Jual sajalah batu, kutip sajalah kat sungai daripada pantai. Macam orang kata batu ada saja kat pantai dan sungai. Goodbye, bye, sayonara.